Sampai masanya. Aku dengar ayat ni kan. Tiba masalah, sampai masalah, inilah masanya. Bertahun-tahun aku dengar. Tapi sampai sekarang PAS tak keluarkan secara rasmi siapa calon PM dia. Bila kita tanya, bila kita minta dia name it, siapa? Dia diam. Tapi duk war-war, oh tibalah masanya, dan PAS juga mampu untuk mengendali negara. Macam-macam lah. Ni orang nak tahu siapa yang kau calonkan. Bersatu dah nyatakan Muhyiddin Yassin. UMNO juga ada presiden dia. PH kekal. Perdana Menteri yang ada, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebagai calon daripada PH. Tak, PAS di mana ni? Asyik berlega ke New York, Paris, London, Tokyo, lalas balik Kota Baru. Tak ada juga jawapan. Duk spin sana, spin sini. Bila orang tanya, dah dia kata, ni dia kata, kononnya orang dah tak yakin dan percaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ni timbalan dengan presiden aku rasa macam lebih kurang je. Lain yang wartawan tanya, lain yang orang tanya, lain yang dia jawab. Tanya A, jawab D. Tanya D, jawab X. Tanya X, jawab A. Alah, pelik aku. Tapi bercita-cita besar. Dia gini je sebenarnya. Sebelum kalian ni nak yakinkan orang yang PAS ini boleh memerintah negara dengan baik, cuba kamu lihat empat negeri yang kamu perintah itu. Adakah lebih maju daripada negeri-negeri perpaduan? Adakah ekonominya lebih baik daripada negeri-negeri perpaduan? Atau tata kelolanya lebih baik daripada tata kelola di negeri-negeri perpaduan? Tengok dulu, cek dulu. Sebab rakyat menilai kemajuan dan kemampuan kamu untuk menjaga negeri. Kalau jaga negeri pun berada jauh jika dibezakan dengan negeri-negeri perpaduan, macam mana nak jaga Malaysia? Jaga 4 negeri pun, aku pun tak tahu wujud ke tak ke, berfungsi ke dia punya pemerintahan, aku pun tak faham. Macam mana kamu nak jaga 14 negeri yang ada dalam Malaysia ni? Namakan siapa, baru kita tahu kan? Aku rasa, aku yakin Bersatu pun nak tahu juga siapa calon kau. Itu aja. So, berilah satu nama calon kalian. Assalamualaikum.